Ada seorang kawan saya merupakan orang Malaysia bernama Nurul Mubin Siraj Al-Jawai. Dia ni merupakan pengikut Salafi tapi bukan Wahhabi. Dia tanya saya, apakah mak pak saya dan orang Patani, rakyat Patani di Saudi sana, apakah pernah dianyai atau dizalimi oleh rakyat Saudi atau pihak berkuasa Saudi. Kawan saya ni perlis saya lah. Dia kata sebab mereka di Saudi itu, iaitu rakyat dan kerajaan Saudi itu lebih jelas dilibatkan dengan faham ganas Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian. Secara terus terang saya nak jawab begini. Mak pak saya pergi haji 2 kali dan rakyat Tani lain pun duk pergi buat haji dan duk ngaji pun di Mekah. Tidak kena zalim, tidak kena anyanya secara umum lah. Cerita lama-lama ni saya tak boleh nak cerita sangat lah. Sebab tidak ada catatan. Cuma saya nak cerita sejak zaman abad ke-20 sampai sekarang. Saudi sejak abad ke-20, awal abad ke-20, zaman Raja Abdul Aziz bin Saud, mana berubah. Puak Wahhabi zaman itu secara jelasnya mereka berubah menjadi sederhana, tidak tertaruf, tidak jadi ekstrim lagi. Seperti saya dah rayak dah dalam video yang lalu berkenaan dengan kumpulan Wahhabi yang terkenal sebagai kumpulan Al-Ikhwan, salah satu kumpulan yang melampau telah diperangi oleh Raja Abdul Aziz bin Saud sehingga habis Allah habis. Itu adalah antara tahap perubahan Wahhabi di Saudi, adik kakak. Sejak daripada tu mereka kena ikut dasar dan polisi kerajaan Saudi dengan sebetul-betulnya. Cuma selepas tahun 1979, selepas meletusnya revolusi Iraq yang menyebabkan kebangkitan agama di seluruh dunia termasuk tempat kita, Wahhabi itu diguna semula menjadi alat untuk nak pertahankan dengan Iraq dan juga diguna dalam perang dengan Soviet Union di Afghanistan. Mujahidin, ingat tak? Jadi ketika itu Wahhabi naik semula adik kakak. Tapi beberapa tahun kemudian mereka pun kau turun. Sebab apabila Wahhabi perang di Afghanistan, didapati mereka tu panah guna bedil, panah pikul bedil. Maka Saudi pun takut. Itu menyebabkan Saudi kena nilai semula Wahhabi hak dihantar pergi ke Afghanistan ke perang dulu. Lepas tu berlaku pula 9/11. Ingat dah, World Trade Center di New York, Twin Tower, ingat tak? Tu kenapa mereka yang terlibat itu ada kaitan dengan Wahhabi Saudi, adik kakak. Pasal lagi hak buat Saudi berubah betul-betul adalah Rabi'ul Arabi, musim bunga Arab yang menyebabkan beberapa kerajaan tentera jatuh. Bermula dengan Zainuddin bin Ali di Tunisia, pada jatuh pula Hosni Mubarak di Mesir dan seterusnya di negara lain. Lepas tu benar pula Ikhwan Muslimin di Mesir. Mula daripada Rabi'ul Arabi inilah Saudi bukan sahaja takut kepada Wahhabi melampau, tapi takut juga kepada Al-Ikhwan Al-Muslimin yang dulu ia memberi sokongan, lalu diperangi Wahhabi, pada waktu sama diperangi Al-Ikhwan. Bagaimanapun Wahhabi dalam negeri sendiri dianggap sederhana, taat kepada pemerintah, tak buat gapo. Tapi kerajaan juga telah buat banyak perubahan. Dari segi kuasa, Wahhabi sederhana tu kokoh seperti saya dah rayak dalam video yang lalu. Mari pada zaman Raja Salman bin Abdul Aziz ni boleh dikatakan membuat perubahan yang sangat besar. Puak Wahhabi ni diperketatkan, dikawalkan. Kerana apa? Kerajaan zaman Muhammad Salman ni khususnya melalui pelaksanaan anak dia, putera mahkota Muhammad bin Salman, mendapati bahawa rakyat Saudi khususnya orang muda telah lama dijauhkan daripada hiburan-hiburan
maka dibawa masuk hiburan secara nyata, secara terang-terang, beri kebebasan kepada hiburan seluas-luasnya dan juga beri kebebasan kepada wanita yang tidak pernah berlaku pada zaman-zaman kerajaan Saudi yang lalu, adik kakak. Hiburan ini menyebabkan kritikan di seluruh dunia lah, termasuk di tempat kita di Malaysia, di Indonesia dan di negara Arab sendiri. Yang dulu tengok Saudi ni tak ada apa sekarang Queen Hotel deh, tapi learning ada konsert, bukan saja konsert penyanyi-penyanyi Arab deh, tapi juga konsert penyanyi Barat pun dibawa juga. Yang kadang-kadang kita tengok dalam video tu deh, pakaian tidak senonoh. Itu dari segi apa yang berlaku di Arab Saudi sejak abad 20 sehingga learning. Lepas tu kita nak pergi haji pada zaman learning, tidak ada masalah lah. Mak pak saya pergi 2 kali dah, tidak masalah. Orang tani pergi tidak masalah. Orang tani ni pergi sejak abad ke-17 ke-18 lagi. Kerana orang tani zaman dulu, dia pergi bukan saja buat haji, tapi pergi ngaji, pergi belajar agama. Kerana zaman dulu tempat ngaji agama bagi orang kita, bagi orang tani adalah Mekah. Sekolah orang kita sendiri, sekolah orang Nusantara, sebab pada zaman dulu ada bebas kan. Lama orang mengaji sana jadi ulama besar-besar, Syekh Daud Fatani, Syekh Ahmad Al-Fatani dan lain-lain lagi. Mereka ni lah yang klik ke rumah kita buka pondok. Jumlah orang tani pun lama. Setengah angka menyebut sampai ada 200 keluarga pada masa lalu dah. Lah ni ramai dah balik ke tanah air. Ada orang kita, ada orang besar, orang tinggi, memegang pelbagai jawatan bagus-bagus lah di Saudi, di universiti sebagai pensyarah, sebagai dekan, sebagai ulama pun ada, macam-macam, sebagai jurutera, sebagai diplomat dan lain lagi, adik-adik. Begitulah adik kakak saya boleh jawab ke muskilan kawan saya Nurul Mubin Siraj Al-Jawai. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.